Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat datang ke Menara 188 Kuantan Pahang. Saya Nurul Raudatul Hazni. Anda semua boleh panggil saya dengan panggilan manis iaitu Cik Nurul. Saya adalah pemandu pelancong anda pada hari ini. Saya sangat teruja untuk membawa anda menerokai keindahan dan keistimewaan yang terdapat di dalam Menara 188 ini. Pasti anda semua tidak sabar untuk masuk ke dalam, kan? Jom saya bawa. Baiklah, kita telah masuk ke dalam Menara 188 Kuantan Pahang. Sebelum kita meneroka lebih dalam tentang Menara 188 ini, saya ingin menceritakan serba sedikit sejarah menara ini. Menara ini mula dibina pada tahun 2017 dan telah dirasmikan pada tahun 2020. Ketinggiannya yang mencapai 188 meter merujuk kepada angka yang simbolik iaitu 188 mewakili nama menara dan juga sebagai penghargaan terhadap sejarah negeri Pahang yang kaya dengan warisan dan kemajuan. Pemilihan angka ini juga berkait rapat dengan sejarah Bandar Kuantan yang merupakan ibu negeri Pahang. Pertama sekali, dekat sini terdapat 3 aras iaitu aras pelantar pemandangan, aras pelantar restoran dan aras pelantar terbuka. Jika anda semua sukakan pemandangan yang indah, saya sarankan anda untuk naik ke aras pelantar terbuka iaitu aras itu berada di puncak Menara 188 ini. Di sana anda boleh menikmati pemandangan seluruh Bandar Kuantan dan juga Sungai Kuantan. Bayangkan betapa indahnya melihat pemandangan bangunan-bangunan di Bandar Kuantan dan bukit-bukit menghijau dari ketinggian ini. Bukan itu saja, anda semua juga boleh melihat keindahan matahari terbenam. Baiklah, tentang kemudahan yang ada di dalam menara ini pula, anda semua tidak perlu risau kerana menara ini telah dilengkapi dengan pelbagai fasiliti yang selesa. Untuk yang ingin berehat, terdapat kafe di dalam bangunan menara ini di mana anda boleh menikmati pelbagai hidangan dan minuman sambil melihat suasana yang menarik. Selain itu, menara ini juga menyediakan kemudahan tanda sawar, surau dan lift yang memudahkan perjalanan anda ke puncak menara tanpa sebarang masalah. Bukan itu sahaja tau, dekat sini juga ada jualan cenderahati untuk anda semua membeli dan boleh memberi kepada orang-orang tersayang. Baiklah, untuk aktiviti yang ada di dalam menara ini pula adalah aktiviti yang lagi seronok, adalah aktiviti skywalk dan juga tower walk. Ini adalah aktiviti ekstrim di dalam menara ini. Menara ini sangat famous dengan pelancong yang suka bergambar kerana pemandangan yang sangat cantik. Sebelum saya mengakhiri penerangan saya berharap agar anda semua untuk datang dan meluangkan masa sepuas-puasnya di Menara 188 ini dengan segala kemudahan yang disediakan, aktiviti yang menarik yang boleh anda semua lakukan dan pemandangan yang sangat memukau. Menara 188 ini adalah tempat yang wajib anda kunjungi apabila berada di Kuantan Pahang. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk menikmati pengalaman yang luar biasa di Menara 188 ini. Sekarang kita telah sampai di penghujungnya. Sedikit pantun daripada saya. Menara tinggi megah berdiri, melambangkan indah bumi Pahang. Datang ke sini janganlah lari, kenangan manis kekal dikenang. Sekian saja dari pemandu pelancong anda, Nurul Raudatul Hazni. Terima kasih.